I see. Meow 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 meow. Hari ini aku akan membawa anda jalan-jalan untuk memancing ikan. Ayo, gas. Kita ambil sedikit waktu untuk sampai ke tempat destinasi yang hendak kita tuju. Belum lagi memulakan mancing, muka masing-masing dah benyai. Jadi sampai di destinasi kita, mari kita siap-siapkan barang untuk memancing. Setelah beberapa kali menghantarkan lemparan ke dasar laut, akhirnya versi kali ini ada sambutan. Mari kita lihat siapa yang menyambut. Angin dan air sudah mula tidak memberi kerjasama. Lihatlah, angin agak kuat dan arus agak laju. Sembatan pun perlu dilaksanakan. Lihatlah, ada yang saiz di bawah itu. Adakah dapat didaratkan? Mari kita lihat. Sayang sekali, nampaknya ikan tu terlalu besar dan putus. Tapi kita jangan mengalah. Teruskan usaha. Kita berjalan ke tengah sedikit untuk mencari strike. Angin sudah pun memberi kerjasama, tetapi air agak keruh di situ. Dengan tekad yang bulat, aku pun pergi menghala ke tengah untuk mencari strike. Air yang keruh kini memudah menjadi sedikit jernih untuk memanggil ikan datang ke pinggir gigi air. Lihatlah, balingan sedang dilakukan. Kawasan tengah batu bom ini agak ekstrim sebab batunya banyak sangkut, dan disitulah rumah ikan terhasil. Keadaan menjadi sedikit cemas kerana hasil yang putus tadi masih lagi menjadi trauma kepada aku. Jadi, adakah ikan kali ini dapat didaratkan? Mari kita lihat. Bayang-bayang ikan kerapu sudah pun terlihat. Adakah dapat dinaikkan? Masih lagi mengganas dan saiznya agak lumayan besar. Jadi kita perlu naikkan dengan penuh hati-hati dan penuh kasih sayang. Nampaknya ikan pun sudah digrip dan dibawa naik, dan sudah sedia untuk mengambil gambar saiz yang agak besar. Nampaknya sudah petang, masih lagi tiada apa-apa sambaran. Jadi kita nikmati saja angin-angin petang sebegini dengan memancing bottom. Belut bersaiz gorgon sudah pun dapat didaratkan. Dan tiba masa untuk pulang. Hanya itu saja hasilnya pada hari ini. Sekian, terima kasih.